nak buat reunion dengan ramai-ramai balik? Fikir balik. Kita kena denda dulu. Lawak dah. Ya je. Dah lah kita semua kena. Ya. Hei, jauh betul rumah kau ni ke? Dalam hutan pula tu. Biasalah. Family aku suka tempat macam ni. Tenang. Tenang, ribut jiwa. Weh, lawa siut. Ni kalau seram pun aku boleh stay ni. Aku sanggup. Kalau betul seram kan, hang stay sini aku belah. Lah, air kecil lah. Gurau je pun. Jom. Cantik ke? Malu. Macam ala-ala nenek kebayan. Cik ada buayan. Lagu ni sikit. Kawasan-kawasan kita. Assalamualaikum. Tak Alah. Aduh. Rumah kayu je pun. Buat apa nak takut. Kata pun. Assalamualaikum dunia. Assalamualaikum. Buka. Cepat buka Kera. Cepat buka. Buka. Masuklah. Apa lah. Tak ada buayan ni kat sini. Macam zaman Jepun tu. Buat lama. Ni kalau tidur sejuk malam ni. Weh, bosan lah. Jom kita main game. Game apa? Mana ada game? Tak ada. Aduh, aku nak ajak main Uno pun aku tak bawa. Mikael, tak habis-habis Uno. Aduh, apa kata kita main truth or dare? Dulu kita lalu main juga kan? Aku tiba-tiba teringat waktu kau kena converse kat Akash kau, tapi kena reject. Betul lah. Kena reject. Aku pun teringat. Hari tu masa aku masuk rumah, aku terjumpa truk order yang kita tulis dulu. Sekejap aku pergi ambil. Gila lah Kera, aku simpan lagi. Jom lah main. Yes! Tempat ni cantik kan? Tapi tu lah jauh sikit lah. Tu lah. Lepas tu dalam kawasan hutan pula tu. Kalah Dengan? Liverpool kalah straight 5 kali tau. Yang paling teruk kalah dengan MU, kelab hina tau. Kan? MU itu apa cerita? Kita main bola. MU. Lepas tu. Kita straight 5. Okey, siapa yang nak mula dulu? Aku dulu lah. Alright. Truth. Siapa antara kita yang kau rasa dia ada sorok rahsia besar? Okey, selalunya yang simpan rahsia besar ni orang yang diam. Orang yang diam ni lah yang paling bahaya sebab dia banyak simpan rahsia besar. Okay,
Nah, turn aku. Alright. Dare. Panjat sesuatu dan lompat turun dengan mata tertutup. Lah, tenang je tu ni. Naik kursi pun kira tinggi. Kan, kamu anak. Easy je. Come on. Aku tak boleh lah. Aku gayat. Nadia. Kursi ni mana ada tinggi sangat pun. Ish. Aku tak boleh. Aku gayat. Tak boleh. Belah. Ikut rules. Choose time. Terus, pernah bunuh orang? Jawab dengan jujur. Soalan apa ni? Mestilah tak. Dah. Main aku pula. Dad, keluar ke belakang rumah, cari kotak kayu berdekatan pokok dan bawa balik. Seorang-seorang? Weh, best gila bawa adventure. Adventure kepala otak lah. Gelak-gelak macam tu. Alah. Takkan hang takut gelap kot. Tak macam tu dong. Kalau tak berani, terus. Yalah. Sikit. Kau sangat keberatan. Dia tak mau sangat. Aku... Dim! Tak tau! Okay, aku tahulah jaga diri aku. Ya, ambil ni. Gelapnya. Lah, sini rupanya. Siapa tu? Nantak. Mana? Di sini. Bukan. Aduh. Jom kita pergi Usha Azim. Weh, pahal Azim. Kau kita tanya Azim. Kau jumpa tak kotak tu? Kotak apa ni tu? Aku tak tahu. Yang aku tahu ada something lah dalam tu. Muka kita? Siapa yang buat ni? Kalau ni prank, sumpah tak kelakar tu. Sekejap. Mana Khaira? Siapa pula main lampu ni? Kira!
Siapa kau? Han nak apa pada kami? Korang rasa? Khaira, apa semua ni? Kenapa? Diam! Korang ingat kita datang sini untuk apa? 5 tahun lepas, korang ingat ini semua hanya game. Sekarang kau tutup mata kau. Tadi kau pilih Dare kan? Sekarang aku nak tanya kau. Kau carikan kita orang tak? Untuk belakang 3 kali. Lagi satu. Good. Kira macam ni. Kira aku. Kau diamlah. Korang semua tahu apa jadi kat abang aku. Tapi korang pura-pura innocent. Korang terus hidup macam tak ada darah kat tangan sendiri. Dan malam ni, giliran korang pula.